Siapa selalu kencing berbuih kan, kencing berwarna pekat-pekat macam ni kan. Korang kena tengok habis video ni. Mungkin aku masih boleh tolong awak. Nampak tak? Ada beli, ada minum punya orang semua akan repeat order punya. Sebab betul-betul dia tolong. Dia adalah herbal natural yang halal, okay? Ada logo halal juga, tak payah risau. So, teh ginseng, dia dalam 10 jenis herbal ni, ada yang tolong selesai masalah kebas kaki, kebas tangan. Kenapa kita akan rasa macam tu? Sebab badan kita sudah bersifat sejuk. Sebab mungkin gaya hidup kita tak sihat. Mungkin kita suka minum ais, minum sejuk-sejuk, makan makanan yang ada leftover dari peti sejuk, suka mandi waktu malam, kencing berbuih, kencing warna pekat, sakit buah pinggang, mungkin you punya badan sudah masuk angin jahat. So, Bali kulit orange hanya boleh tolong buang angin, okay? Boleh buang angin jahat, boleh buang kelembapan, boleh filter kita punya air kencing. So, you tengok orang masa dia tidur, walaupun dia tak minum air, tapi kadang-kadang dia nak pergi tandas punya. Itu buah pinggang punya signal juga. Nanti lepas korang minum, you akan rasa badan lebih ringan punya, okay? Bahu sakit lah, kaki sakit lah, bengkak lah, itu semua boleh selesai punya. Dalam dia bukan hanya ada ginseng saja. Korang pergi tengok video yang saya buat sebelum ni. Saya ada buka sachet dia aja. Yang mana herbal adalah nama apa kegunaan dia, ada fungsi dia. So sekarang kalau you ada beli dalam beg kuning saya kan, you cuba cek you beli satu bawah RM20, satu unjang kira 40 sen. You beli 2 pack besar, saya bagi satu free besar. Kalau you beli 3 pack besar, saya bagi lagi 2 free besar. You beli 5 free besar, saya bagi lagi 5 free besar. Jangan minum teh tarik tambah gula, tambah ais, semua tu jangan. Okay, minum dengan panas. Nanti you tengoklah you punya badan sudah jadi sihat ke tidak. Okay, sudah jadi ringan ke tidak. Nak jaga sihat punya, nak jaga you punya ibu bapa punya sihat punya, beli kasih dia orang minum sekali. Terima kasih.